macam ni lah yang kita nak, tak ada cuti. Kalau pejabat kerajaan macam ni, kita senang lah. Kalau IC rosak nak claim subsidi, senang. Janganlah makcik-makcik kat kaunter tu tengok katalog kain batik je kan. Idea makanan Thailand ni siapa yang start dekat Malaysia ni? Dulu malam, sekarang ni pagi, petang, siang, malam pun dah ada. Kami sekarang dekat Bangi, Soi 55. Ni antara kedai makanan Thailand yang proper lah, yang sedap lah. Anak bini saya dia memang suka makanan Thailand ni. Tapi saya ada satu isu dengan kedai Tom Yum ni, yang mana majoriti kalau dekat Malaysia ni, saya tak tahu anda perasan atau tidak, kedai siap sebenarnya memang ada masalah hygiene. Dia tak apa-apa bersih. Kadang-kadang dia punya cawan tu berkarat sampai ke tepi. Pinggan tu sampai kita pegang boleh rasa dia punya minyak. Itu problem saya. Namun, sangkaan saya sebenarnya salah. Rupanya ada kedai yang bersih, terjaga, sejuk, selesa macam ni. Kalau nak datang bawa family, nak meeting kan. Kedai yang proper, Soi 55. Dia ada banyak cawangan. First time saya makan dekat Wangsa Maju. Waktu tu hantar kereta kawan shop, memang ajak makan. Rupanya ada makanan yang betul-betul rasa macam dekat siap. Yang ini kami order banyak hari ni sebab tadi baru habis sembahyang Jumaat. Ni cawangan Bangi dekat dengan masjid. Okey. So kita order tom yum, kita order siakap steam limau, sotong salted egg. Yang ini nampak macam telur bungkus kan? Bukan. Yang ini pak kerapau telur. Yang ini pula pak kerapau spring roll. Sebenarnya dia ada bermacam-macam model pak kerapau. Ada 25 dah masuk dalam jenis book of record. Ada hybrid, ada tebu, ada four wheel drive. Yang ini ayam pandai. Dan adalah dessert-dessert ni. Kita makan dengan air-air lebih kurang macam itulah. Mari kita makan. Sebenarnya saya sudah tersangat lapar. Punyalah best. Kedai ni dia ada 20 cawangan dan kesemua tukang masak dia jenis berpengalaman. Original, bukan berasal daripada Gua Musang. Semuanya experience. Dan kalau anda suka dessert, ni dia. Orang Kelantan royak. Sticky mango rice. Potong kaki pun potong kaki lah. Kedai ni luas, selesa, boleh juga buat function, buat event kan. Dia buka pukul 12 tengah hari sampai pukul 10 malam. Macam ni lah yang kita nak, tak ada cuti. Kalau pejabat kerajaan macam ni, kita senang lah. Kalau IC rosak nak claim subsidi, senang. Janganlah makcik-makcik kat kaunter tu duduk jual kerepek je, tengok katalog kain batik je kan. Buka operation macam ni. Ini yang kita mahu.